Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Baik, perhatian sekalian, kita renung baca iman kita sebentar. Kita pergi pada rakaat yang kedua. Antara ayat yang dibaca ialah Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut? Maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat? Jadi Allah suruh kita ingat satu ketika dulu kita ni tak ada apa, tak ada glamour, tak ada apa. Memang kita tak ada pun. Habis kenapa nak jadi hebat sangat, nak jadi yang bongkak, angkuh sangat hidup atas muka bumi ni? Dulu kita tak ada apa. Kemudian Allah sebut lagi, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur, yang dari parti benih laki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Yang kita kata manusia tadi bila dah dicipta, dok angkuh, dok bongkak, kamu dulu tu daripada air mani. Air mani ni kalau tumpah ke bumi, kata Radio Hakim dah kita dengar tu kan, itik tak sudu pun, ayam tak patuk, tak ada nilai, tak ada apa. Kenapa kita jadi lupa diri kita? Jadi Tuhan jadikan kita itu pendengaran dan juga penglihatan. Allah nak uji kita, nak bertali, nak uji. Setiap kita akan diuji dengan berbagai cara ujian ikut kadar iman masing-masing lah. Siapa yang kuat iman akan diuji lebih berat lagi. Siapa yang kurang, sekadar iman itu akan diuji. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya, yakni melalui akal dan Rasul, akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terselah kepadanya, sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari, yakni kebenaran atau menderhaka. Jadi manusia tadi disuruh buat baik, disuruh ikut perintah Allah, diberi pendengaran, beri penglihatan. Allah bahagi kepada kita petunjuk sebenarnya. Allah hantar kepada kita ni petunjuk-petunjuknya. Nabi ada, dia hantar kitab, dia ada. Allah bagi kita akal lagi. Sama ada kita ni sama syakir atau kafur. Pilih antara nak jadi orang yang bersyukur atau jadi orang yang kufur. Tapi bila pilih pun akhir nanti akan ada hukumannya. Siapa pilih syakir, bersyukur, ada hadiahnya. Siapa yang pilih kufur, maka ada balasannya. Masing-masing memilihlah. Selagi mana kita ni masih hidup lagi, jalan-jalan telah ditunjuk kepada kita itu, kita kena lalui dengan jayanya. Baik, itu 3 ayat yang kita ambil selingan daripada apa yang dibaca oleh Imam tadi. Baik, kita fokus pada kali ini. Sempena dengan Madinah Rasul ni, kita cerita sikit pasal Nabi lah, tapi kita ambil penghujungnya, kisah kewafatan dia. Semoga menjadi pengajaran kepada kita, menjadi ikutan kepada kita. Baik, kita mulai dengan ayat Quran dulu.
wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik yang menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan beri balasan kepada pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Ini ayat yang menggambarkan, menceritakan kepada kita Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Dia akan mati sebagaimana rasul-rasul lain juga mati. Jadi ayat ini akan digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar di penghujung nanti sebagai dalil, bukti ataupun motivasi kepada semua sahabatnya kalau ada yang tidak menerima kematian Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita pergi kepada sebab Nabi ini sakit. Daripada Jabir Jabir ceritakan bahawa ada seorang perempuan Yahudi daripada ahli Khaybar. Dia telah meracun seekor kambing yang telah dipanggang, lalu dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia tahu bahagian mana yang Nabi suka, dan tempat itulah dia letak racun lebih banyaknya. Agak-agak Nabi suka bahagian mana? Ini rahsia lah, jangan cerita ke orang ramai nanti berebut bahagian ini. Jadi kita Syeng, Ustaz tahu Syeng, Nabi suka bahagian Syeng, Nabi suka bahagian itu. Jadi memanglah Nabi akan ambil bahagian itu bila makan. Dan Nabi ni bila makan, dia tak makan seorang-seorang, kambing pula dia makan ramai-ramai. Dia panggil sahabat-sahabat dia sekali. Itulah cara Nabi makan, berjemaah makan kambing ni. Jadi Nabi pun makanlah bersama sahabatnya. Tapi selepas itu Nabi kata, irfa'u aidiakum, berhenti semua, berhenti semua. Lalu dipanggil Yahudi, perempuan Yahudi yang bagi hadiah kepada Nabi itu. Bila sampai perempuan Yahudi, Nabi tanya dia, asamamti hazi syat, kamu letak racun ke pada kambing ni? Nabi tanya dia. Dia tanya balik, man akhbarak, siapa yang bagi tahu kamu? Operasi ni operasi yang terlalu rahsia, tak ada siapa tahu. Bagaimana Muhammad ni tahu? Dia pun pelik, macam mana Nabi Muhammad ni tahu? Dia tak ada siapa yang tahu perancangan ini, rahsia. Lalu Nabi pun angkat syeng ataupun daging kambing yang ada dengan dia tu, ni bagi tahu aku. Ni mukjizat Nabi lah. Kambing tu boleh bercakap, daging tu boleh bercakap, jangan makan aku ni beracun. Lalu dia kata, iyalah, memang iyalah. Jadi kenapa kamu buat begitu? Jadi kalau kamu ni Nabi, sudah tentu tidak memberi mudarat pada kamu. Tapi kalau kamu ni bukan Nabi, jadi kami ni akan berlapang dada lah, tak ada orang nama Muhammad, mati lah Muhammad ni. Mengikut riwayat ini, Nabi maafkan dia. Nabi tak hukum dia. Tapi di riwayat yang lain, Nabi hukum. Sebab ada sahabat yang meninggal dengan sebab makan kambing yang beracun itu. Ini sebagai perubatan biasa untuk mengubati kesan racun itu. Nabi sendiri buat perubatan, iaitu Nabi berbekam. Dia berbekam. Orang yang berbekam ni ialah Abu Hind, dengan guna tanduk masa itulah, guna pisau. Ini antara pengajaran kedua bagi kitanya. Yang tadi makan kambing, yang keduanya berbekam. Maka siapa-siapa ada masalah kesihatan yang tertentu lah, bukan semualah, kena tanya pakar, boleh guna cara berbekam, bolehlah. Itu sunnah Nabi juga. Dan berbekam ni dia ada satu lagi yang hampir sama dengan dia, iaitu al-fasdu. Al-fasdu ni jarang, tak terkenal sangat, tapi dia ada juga. Fasdu dia ambil darah ni lebih banyak sikit lah, sama ada di kaki ataupun di tangan. Sekarang dah masyhur, dah mula masyhur di Malaysia ni ataupun di kawasan sekitar kita ni lah, ada dah fasdu. Bagi siapa yang penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan darah, bolehlah cari. Mungkin di Bangi pun ada juga. Baik. Yang penting kita cari alternatif perubatan ni ada. Jadi perempuan tadi, nama dia Zainab bintu Al-Haris. Dia isteri kepada Salam bin Mishkam yang terbunuh ketika bertempur dengan tentera Islam. Jadi punca dia nak racun Nabi itu, nak balas dendam kerana suami ni mati, dibunuh oleh orang Islam. Itu puncanya. Baik. Isyarat kewafatan Nabi.
Daripada Allah bin Abbas, dia kata, kana Rasulullah sallam yuridul Quran ala Jibril fi kulli Ramadan, falamma kana fi syahri allazi mata fihi arada alaihi marratain. Ibn Abbas kata, Nabi ni kalau baca Quran dengan Jibril, dia tak ada Quran dengan Jibril pada setiap Ramadan sekali habis, sekali khatam. Tapi pada tahun terakhir tu, Ramadan terakhir tu, Nabi khatam 2 kali. Ini satu isyarat bahawa Nabi ni akan pergi tak lama lagi. Dia habis 2 kali dia khatamnya. Jadi ini mengajar kepada kita juga bahawa pada penghujung hayat kita, yang tahun terakhir kita hidup itu, kita kena perbanyakkan bacaan Quran, khususnya pada musim Ramadan terakhir khususnya, dan juga amal ibadah yang lain. Masalahnya mana kita tahu tahun tu tahun terakhir, masalahnya Nabi tak apa lah, macam mana kita. Jadi kita ada 2 cara. Cara yang pertama kita boleh, yang kedua tak boleh, memang tak boleh. Cara yang pertama itu kita sendirilah, semakin tua kita, semakin lanjut usia kita, kita lagi kuat baca Quran, lagi giat, lagi banyak kita membacanya, lagi fokus kita buat amal ibadah. Itu salah satu cara. Kalau tidak, tak dapatlah kita. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Maka itu perbanyakkan, kan makin dekat dengan mati ke makin lambat mati. Kita semakin lanjut usia, semakin bertambah usia, dekat dengan mati sebenarnya. Yang aku dah sambut hari jadi selamat, aku dah suka-suka tu, kena fikir sebaliknya. Tidakkah kita semakin dekat dengan mati? Bertambah setahun lagi, makin dekat. Kita dah makin bergembira. Kena sedar. Tak sambut-sambut lah, tapi biar sedar sikit, biar kita sedar. Itu cara yang pertama. Memang tak ada cara lain, cara itulah. Yang kedua ni orang pilihan sahaja, di mana Allah akan pilih seseorang itu dan Allah programkan dia supaya mati baik. Harap Allah pilih kita, kita doakanlah Allah pilih kita begitu. Tak sebenarnya kita ni jadi baik tahun tu, rupanya kita nak mati punya. Allah nak ambil nyawa kita, Allah programkan, Allah atur segala-galanya. Alhamdulillah. Tapi tak semua orang akan dipilih oleh Allah, orang tertentu. Jadi kita biarlah termasuk mana Allah pilih kita. Kita dah ceritakan kisah-kisah bagaimana orang yang terpilih begini, yang kita tak tahu dia ni rupanya nak mati. Patutlah minat agama pun. Baik. Itu kita ambil daripada apa yang Nabi buat, tadarus Quran dengan Jibril 2 kali khatam pada tahun yang terakhir itu. Baik, sebelum wafat Nabi pernah pergi haji juga, dipanggil Hajjatul Wada'. Pada haji, Nabi pergi haji ni sekali sahaja, umrah 4 kali. Pada musim haji ini tu ayat yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, aku sempurnakan ke atas kamu nikmatku, dan aku redha Islam itu agama kamu. Bila Abu Bakar mendengar saja ayat ini, menangis Abu Bakar menangis dia. Orang lain tak menangis, orang lain relax je. Kenapa Abu Bakar menangis? Nabi tanya, kenapa kau menangis wahai Abu Bakar? Nabi kata, haza na'yu Rasulillah SAW. Ini ada kaitan dengan kewafatan Nabi, dia kata. Abu Bakar seorang yang lebih ilmunya, dia faham. Apabila agama telah sempurna, bermakna tugas Nabi dah selesai. Maksudnya Nabi akan pergi. Itu yang dia faham daripada ayat ini. Atau dia menangis sungguh-sungguh. Dia sayang kepada Nabi. Baik. Nabi mula sakit kepala yang amat sangat, kesan daripada racun dan juga sihir yang orang buat kepada dia. Itu pada penghujung bulan Safar tahun 11 Hijrah. Selepas kembali daripada buat haji tadi 3 bulan, sekitar 3 bulan Nabi balik daripada buat haji, Nabi mula rasa sakit kepala dia, sakit yang amat sangat. Dalam keadaan sakit itu, antaranya Nabi berhasrat nak pergi ziarah syuhada Uhud. Nabi pergi sahabat-sahabat dia, pergi ziarah sahabat-sahabat yang gugur di Uhud, bagi salam kepada mereka dan nyatakan kepada mereka bahawa dia akan menyusul tak lama lagi. Aku akan menyusul kamu tak lama lagi. Sepulangnya daripada perkuburan Uhud itu, Nabi naik mimbar dan berkhutbah di situ. Nabi kata, ya ayuhan nas, inni faratukum wa ana syahidun alaikum. Wahai manusia sekalian, aku ni akan tunggu kamu di telaga Kausarku, di haud telaga Kausarku di pada mahsyar nanti.
Aku akan menunggu kamu di sana dan menjadi saksi pada kamu. Demi Allah, sesungguhnya aku boleh melihat telaga Kausar itu sekarang ini. Allah buka hijab, Nabi nampak telaganya di pada mahsyar. Aku akan tunggu kamu di sana. Ini satu isyarat bahawa dia akan pergi tak lama lagi. Dia kata begitu. Dan aku bimbang kepada kamu, bukan aku bimbang kamu ni syirik ataupun sebab-sebab lain, tapi aku bimbang kamu ni dunia. Wa inni akhafu alaikum ad-dunya an tatanafasu fiha. Yang kamu ni akan berlumba-lumba, akan bertengkar, akan bergaduh, berbunuhan dengan sebab dunia. Itu yang Nabi bimbangkan kita, tak bimbang yang lain. Itu pesanan dia. Kemudian Nabi kata, wa ana insyaallah lahikun bikum, dan aku akan menyusul. Untuk orang yang telah meninggal dunia itu, aku sendiri akan menyusul mereka. Satu isyarat yang jelas bahawa Nabi akan pergi tak lama lagi, cuma tak tahu bila sahaja. Baik, selepas itu kembali daripada Uhud, Nabi bersedih, menangis Nabinya. Lalu sahabat-sahabat tanya Nabi, kenapa Rasulullah menangis, kenapa bersedih? Nabi kata, wadattu an qad ra'ayna ikhwanana. Aku ni rindu saudara-saudaraku. Dia kata, aku rindu saudara-saudaraku. Aku nak sangat bertemu dengan mereka. Jadi sahabat-sahabat pelik. Wa qala ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka? Kenapa Rasulullah duk menangis, duk sedih? Ni rindu apanya? Kami kan saudara-saudara Rasulullah. Apa masalahnya? Ni pelik, Nabi rindu apanya? Kami ada kan? Tak payahlah macam tu Rasulullah. Nabi kata, bukan. Kamu bukan saudara-saudara aku. Bukan rupanya. Habis Nabi rindu kat siapa? Nabi kata, antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku. Kamu semua sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudara aku. Lain rupanya sahabat dengan saudara. Siapa dia saudara-saudara dia tu? Nabi pun sebut, wa ikhwani allazina lam ya'tu ba'd. Dia kata, ada pun saudara-saudaraku yang belum ada lagi, belum ada sekarang. Tapi mereka yang beriman kepadaku dan tidak mensyirikkanku, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Kita lah. Nabi masa nak penghujung hayat dia rindukan kita. Sayang kat sahabat dia, rindukan kita semua ini. Tengok terlalu baiknya, ingatnya Nabi kepada umatnya, kepada kita semua. Itulah baik, terlalu baik Nabi kita Muhammad SAW. Lepas tu kena ingat kepada dia selalu. Dia ingat kat kita. Kita berapa kali ingat kat dia? Berapa kali kita selawat ke tanda kita ingat kepada dia? Banyak ke tidak? Banyak ke sikit? Atau bila orang pesan baru dah nak ingat kepada Nabi. Nabi itu nak masa mati, nak mati dia tu, sebelum mati, ingat kepada kita semua. Begitu juga di pada mahsyar nanti, bila Allah bagi pilihan kepada dia, boleh bagi syafaat, dia ingat kat siapa? Adakah dia ingat kat keluarga dia, anak isteri dia, ummati juga, umat dia juga, kita juga. Tengok tu Nabi kita Muhammad terlalu baik, sayangkan kita semua. Dia nak kita semuanya selamat, tapi sudah pasti tak akan semuanya selamat. Itu bab-bab lain lah, apa yang telah kita belajar sudah jadi dulunya. Baik. Kemudian Nabi gambarkan keadaan halahum yaumal, keadaan mereka di hari kiamat nanti, walaupun Nabi tak bertemu dengan umatnya. Nabi tanya sahabat-sahabat ni, ara'aitum law ana rajulan lahu khailun ghurun muhajjalah baina zahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Kalau seorang tu dia ada kuda tu warna putih kat dahi, kakinya warna putih juga, duduk bercampur dengan kuda lain yang warna hitam legam, adakah tuan tu boleh kenal kuda dia? Sahabat kata, betul lah, boleh kenal. Kata, begitu juga satu ketika nanti umat Nabi Muhammad ini di hari kiamat nanti akan ada kesan cahayanya, kesan daripada wuduk pada dahi, pada kaki, tangan mereka. Aku kenal mereka. Jadi walaupun Nabi tak pernah bertemu dengan kita semua ini, sahabat-sahabat, tak boleh Nabi pernah bertemu, Nabi kenal mereka. Nabi kenal kita. Kesan ada tanda-tandanya. Itu antara disebut di sini, jelas kesan sembahyang lah, kesan wuduk itu tanda-tanda besarnya. Akan Nabi kenal kita nanti. Jangan pula Nabi tak kenal, sudahlah kita, rugilah kita. Baik. Nabi muda sakit. Dalam tempoh 3 hari Nabi muda sakit yang amat dahsyat, yang berat, sakit berat lah.
Pada ketika itu Nabi berada di rumah Sayyidah Maimunah, rumah Maimunah Allah Ta'ala anha. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata himpunkan isteri-isteri dia. Datang isteri-isteri, Nabi pun minta izin supaya dia dibenarkan untuk dibawa ke rumah Aisyah, untuk dirawat dan berada di sana di sepanjang dia sakit, sebab lebih dekat dengan masjid. Lepas tu lebih mudah lah kalau Abu Bakar nak masuk, kalau orang kanan dia sini Abu Bakar, mudah nak masuk keluarnya rumah Aisyah. Itu lebih mudah. Maka isteri-isteri pun setuju untuk membenarkan Nabi ini berada di rumah Aisyah untuk dirawat. Nabi nak bangun ketika itu, nak pergi sendiri, tapi tak boleh bangun dah. Nabi dah tak boleh bangun dah. Maka datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Fadl bin Abbas memapah bawa Nabi daripada rumah Maimunah ke rumah Aisyah. Jadi sahabat-sahabat yang melihat kali pertama Nabi dipimpin begini, mereka bimbanglah. Mali Rasulillah, apa jadi pada Rasulullah? Apa tak kena dengan Rasulullah? Rasulullah dah tak macam dulu lagi ke? Adakah ini tanda-tanda macam akan pergi ke apa ke? Mereka bimbang. Sayang pada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berkumpul di masjid. Dia bertanya khabar tentang apa yang berlaku pada Rasulullah, apa tak kena dengan Rasulullah. Rasulullah dah tak boleh berjalan lagi kerana Rasulullah kuat. Sampai di rumah Aisyah, Aisyah kata, aku lihat Nabi ni berpeluh dengan berpeluh yang berat, dahsyat peluhnya. Mana Nabi tahan sakit itu, berpeluh Nabinya. Aisyah kata, aku tak pernah lihat lagi orang berpeluh macam ni seumur hidupku. Menahan kesakitan, seksa sakit itu. Lalu Aisyah ambil tangan Rasulullah SAW, menyapu peluh dia sendiri. Dan sengaja Aisyah dia tak sapu dengan tangan dia ataupun dengan benda lain. Dia pilih tangan Nabi, si tangan yang mulia, tangan yang terbaik, menyapu peluh yang terbaik. Sengaja dia guna begitu. Baik kata Abdullah, Allah dia masuk bertemu dengan Rasulullah ketika Nabi ni sakit. Bila pegang tangan Rasulullah, dia tahu, ya Rasulullah, dia kata, innaka la tu'aqwa'kan syadida. Penderitaan yang Rasulullah tanggung ni berat sangat ni, panas sangat-sangat ni. Dia rasa kesalnya. Kata Allah masuk, dia kata, Nabi kata, iya, ini aku kama aku rajulani minkum. Kesakitan yang aku tanggung ni 2 kali kamu, Nabi kata. Mana beratnya, dahsyatnya, sakitnya, sakaratul maut. Mana penghujung sakit ketika nak mati ni, dahsyat ketika itu. Walaupun dia seorang Nabi, walaupun dia seorang wali, seorang yang saleh, akan sakit sangat-sangat, tapi dia tak sama dengan orang yang selain daripada mereka dari segi kesabarannya. Bila Nabi kata ya, Allah masuk tanya balik, Rasulullah dapat 2 pahala ke? Zalika anna laka ajrain. Kau akan dapat 2 pahala sebab 2 kali sakit kita ni Nabi tanggung. Nabi kata ya. Kemudian Nabi sambung lagi, ma min muslim yusibuhu azam min maradin aw fama siwa ila khatta Allah bi sayiatihi kama tahuttu hajaratu warqaha. Mana-mana orang Islam yang tipu dengan kesakitan ataupun sakit apa, musibah apa-apa, dan apa selain daripada itu, Allah akan gugurkan dosa-dosa dia seumpama pokok-pokok menggugurkan daun-daunnya. Jadi dapat pahala dan juga dihapuskan dosa. Jadi kesakitan yang Allah berikan kepada orang ketika nak mati dan juga ketika belum mati pun, sakit-sakit ini, dia ada kafarah dia. Kafaratul zunub, mengampunkan dosa dan menambahkan pahala dan naik 1 darjat. Sebab tu kita bersabarlah. Apa masalah yang Allah berikan kepada kita, sakit ke, ini satu kafarah. Sebab tu orang Arab lah, kita kurang, jarang mereka orang ada ilmu. Kalau orang Arab bila dengar khabar ataupun tanya khabar dia sakit, tahur insya-Allah, tahur insya-Allah. Dia kata begitu, maksudnya bersih daripada dosa, pengampunan dosa insya-Allah. Kita ni tak pernah kata tak tahu kan. Ni boleh. Bila kita dengar sahabat-sahabat kita sakit, tahur insya-Allah, bersih daripada dosa insya-Allah. Bermaknanya ada faedahnya sakit itu. Sebagai ilmu lah. Jadi kita boleh tambah lagi. Saya kita tanya dia dah telah ubat belum? Biasa dah telah ubat tu kan, tanya tahun insya-Allah. Ini satu cara Allah nak kafarah kita daripada dosa. Baik. Kata Aisyah, aku lihat Nabi SAW dalam keadaan Nabi sakit itu, di sebelah Nabi ni ada bekas air.
Lalu Nabi pun masukkan tangan dalam bekas air tadi dan sapu wajahnya dengan air itu, sambil membaca, sambil berkata, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut. Itu cara yang Nabi buat dan kita boleh tiru. Dan kalau kita pergi ziarah sahabat-sahabat yang sedang sakit tenat, kita suruh ajar dia buat begitu, ataupun kita bantu dia buat. Mak ayah kita ke, ataupun saudara yang terdekat dengan kita, ataupun siapa-siapa sahaja. Dan khususnya kita sendiri nanti, ingat itu. Kadang-kadang sakit begitu, letak ada bekas, suruhlah anak-anak kita letak bekas gitu, kita ambil air, sapu muka. Allahumma inni ala sakaratul maut. Ya Allah, ya Tuhanku, bantukanlah aku untuk menghadapi sakaratul maut. Kerana sakarat ini sangat-sangat dahsyat. Tak ada apa yang kita boleh gambarkan atas muka, sangat-sangat dahsyat. Sebab tu Nabi sebut perkara ini dengan jelasnya, dan Nabi laksanakan, Nabi buat. Nabi sendiri minta Allah bantu dia. Kita ni siapa kali? Nabi sendiri, kekasih Allah tu kan, sakit juga dia. Kalau nak kiranya Allah bagi keringanan, tak ada masa, tak sakit apa kalau kita kira kan. Tapi itulah dia dunia, itulah dia hidup. Pasti akan menghadapi saat ini semua orang, termasuk Nabi, apatah lagi kita. Perlu sangat-sangat kita berdoa agar Allah bantu kita untuk menghadapi sakaratul maut. Baik, perkara yang sama juga satu ketika Fatimah, makcik kepada Abu Ubaidah ni, kami datang bertemu Nabi, rombongan wanita pergi, ramailah wanita yang ikut pergi ziarah Nabi ketika sakit. Bila kami pergi, kami dapati dekat Nabi ni ada bekas air yang tergantung. Jadi air tu titik jatuh atas Nabi. Kerana Nabi guna untuk menahan sakitnya, kerana panas sangat, demam panas ni. Nabi buat begitu. Lalu fakultu, ya Rasulullah, aku kata, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak berdoa kepada Allah agar dihilangkan sakit ini? Kan boleh. Kalau Nabi minta tu boleh. Boleh saja kalau Nabi minta. Dan Nabi sebenarnya diberi pilihan. Tengok begitu sekali. Ketika khutbah tu Nabi kata dia beri pilihan. Nak dunia boleh, nak apa yang ada si Allah pun boleh. Ini lagi sekali Abu Bakar menangis. Nak terus hidup boleh, nak mati boleh. Boleh pilih antara dua. Nabi diberi pilihan. Sebab tu Fatimah ni tanya, bagaimana kalau Rasulullah minta doa pada Allah agar dihilangkan sakit ini? Nabi kata apa? Ni bersedialah semuanya, orang baik-baik bersedialah. Jangan dia ingat yang tak rasa apa. Nabi kata, inna asyaddan nasi bala'al anbiya summa allazina yalunahum. Sesungguhnya orang yang paling berat, paling sakit kena penyakit begini adalah para Nabi. Dia kata, memang Nabi sakit, dia kata. Kemudian orang yang seumpama dengannya, mana bisa orang yang baik-baik akan kena benda yang sama. Tak boleh nak elak. Memang para Nabi sakit berat ketika nak mati, menghadapi sakaratul maut. Begitu juga orang yang baik-baik, para wali, orang yang soleh, orang bertakwa akan sakit. Tetapi apa bezanya? Mereka boleh bertahan, mereka boleh bersabar. Itu bezanya. Sakit macam mana sekalipun mereka akan bertahan, mereka akan bersabar. Allah bantu dia dari sudut itu. Jadi sebab tu kita memang kena jadi orang baik. Memang dah kena jadi orang baik. Sakit itu tak apa dah, Allah akan bantulah kita bila kita ni baik. Allah tak akan sia-siakan. Yang bertetangannya pula bagi mereka yang tidak baik, bukan orang yang soleh, walaupun sikit sahaja sakit diberikan kepada mereka, mereka akan menggelupu, mereka akan mencarut, akan keluar perkataan yang tidak elok. Yang kadang-kadang kita dengar, biasa pergi tengok orang sakit yang nak mati ni, pergilah tengok, kita akan dapat ambil pedoman, ambil pengalaman antara yang baik atau yang tidak baik. Mereka boleh menggelupu, menggelepam, ada yang berguling-guling, mencarut, keluar kata-kata yang kesat, marah orang ni, tampar orang, sedangkan dia tu sakit. Berani dia marah, nas dia marahnya, dia sumpah seranahnya nas. Dia tak sedar dia sakit ni. Kalau aku tak ambil tahu pasal macam mana dengan dia. Tapi dia nak kawal, dia ketika dia tak tahan, sakit sangat-sangat, boring sangat-sangat, tak nak tahan, tak nak bersabar. Jadi bagaimana sekalipun Allah akan bantu kita, amal ibadah akan bantu kita waktu itu. Jangan pusinglah sakit macam mana sekali. Sebab tu Nabi berdoa, Allahumma inni ala sakaratul maut. Walaupun sakit yang berat, sakit yang dahsyat, Allah akan bantu. Kenapa kena sakit berat? Sebagai pengampunan kafarah lagi.
Sengaja Allah buat begitu, nanti di hari akhirat tak ada dosa apa dah. Dihapuskan dah, kena kafarah dah. Termasuklah kafarah sakit ketika nak mati itu. Nanti tak ada apa dah dia. Itu sebab yang antara puncanya Allah nak muliakan orang yang beriman nanti. Sebab dah kena dah dibalas dah atas muka bumi dulu. Jadi bersedialah orang yang baik, semua orang baik-baik, bersedialah untuk saat ini dengan amal ibadah yang ada. Allah akan bantu kita insya-Allah. Kata Aisyah lagi, inna Rasulullah sallam kana bani yadihi rakwah. Pasti akan ada, pasti semua orang akan menghadapi saat-saat ini. Nabi kata begitu, la ilaha illallah. Nabi ajar kepada kita semua, setiap kematian pasti akan bertemu dengan sakaratul maut. Kemudian Nabi bertambah sakit lagi. Dan satu ketika itu Nabi minta supaya dia disimbah ni disirami dengan tujuh jenis air, 7 bekas air daripada sumber air yang berbeza, agar dia boleh bangun dan pergi bertemu dengan orang ramai, bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Lalu dia pun dimandikan ataupun disimbah dengan air tadi. Nabi sedar, Nabi boleh bangun. Dan Nabi pun naik mimbar dan berkhutbah, memberi pesan kepada orang ramai, kepada sahabat-sahabat dia. Ayuhan nas ka'annakum takhafuna alai, wahai manusia sekalian, seolah kamu bimbangkan aku. Mereka pun jawab, na'am ya Rasulullah, ya tentu kami bimbang keadaan Rasulullah. Lalu Nabi kata, ayuhan nas mau'idukum ma'i laisa dunya mau'idukum indal haud, wallahi la ka'anni anzuru ilaihi min maqami hadha. Tempat kita bertemu bukan di sini, Nabi kata. Tempat kita akan bertemu nanti di Telaga Kausarku. Itulah tempat kita akan bertemu balik nanti. Kita tak selama-lamanya di sini. Itu Nabi pesan begitu gembira kepada mereka, tak apalah apa yang berlaku pun kita akan bertemu juga suatu ketika nanti. Jadi antara Nabi pesan di sini ialah as-salah. Nabi pesan pasal sembahyang. Pentingkan sembahyang, jagalah sembahyang. Nabi pesan juga, Nabi sebut beberapa kali, Nabi pesan agar buat baik kepada wanita. Berbuat baiklah kepada wanita, isteri, anak-anak dan semua wanita. Berbaiklah kepada mereka. Itu antara pesanan khusus pasal sembahyang, pasal wanitanya. Inilah yang saya kata tadi. Nabi pun kata, dia kata, inna abdan khayyarahullah baina dunya wa baina ma indah fakhtara ma indallah. Dia kata hamba Allah tu diberi pilihan sama ada nak dunia ataupun apa yang ada di sisi Allah. Lalu hambanya itu pilih apa yang ada di sisi Allah. Menangis Abu Bakar, menangis lagi Abu Bakar ketika ini. Lalu dia kata, fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Kami sanggup tebuh dengan ayah kami, dengan ibu kami, wahai Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ni rasa terganggu dengan tangisan Abu Bakar. Nabi duduk berkhutbah, bagi nasihat, bagi peringatan. Abu Bakar duduk sibuk menangis. Mereka tegur Abu Bakar, diam kau Abu Bakar. Dan Nabi tak sihat, kamu duduk menangis. Buat apa? Tak pasal-pasal menangis. Nabi pun kata apa? Nabi balas balik, biarkan Abu Bakar, jangan kamu hiraukan dia. Nabi sayang kepada Abu Bakar. Tengok hebatnya Abu Bakar. Nabi backup dia. Orang lain tak faham. Sebagaimana Abu Bakar faham. Itu maksudnya dia, Nabi tu tak lama, sekejap lagi, tak lama lagi dah akan tak ada Nabi itu. Itu Abu Bakar tak boleh terimanya. Orang lain tidak faham, mungkin Nabi itu lambat lagi walaupun Nabi akan mati, tapi belum tentu masa terdekat. Abu Bakar faham sangat-sangat tu, menangis dia, sehingga mengganggu majlis Nabi itu. Bila ditegur oleh sahabat-sahabatnya, Nabi tegur balik, kamu siapa nak dibandingkan dengan Abu Bakar, biarlah dia. Kamu tak sebanding dengan dia, kamu semua. Nabi biarkan Abu Bakar menangis. Baik. Kemudian Nabi ini sakit dalam tempoh 12 hari ataupun 14 hari. Tapi dalam tempoh itu Nabi tetap pergi sembahyang berjemaah juga, sehingga dah 3 hari yang terakhir. Ini pengajaran kepada kita semua, perhatian sekalian, hubungan kita dengan sembahyang berjemaah, dengan surau, dengan masjid.
pergilah, datanglah. Walaupun dipapah, walaupun dengan kerusi roda ke dengan apa ke, datanglah. Itu cara Nabi-nya. Sehinggalah memang tak mampu sungguh terbaring, itu lain lah. Nabi 3 hari terakhir Nabi tak mari dah, tak ada dah. Tapi sebelum itu Nabi datang juga, tetap datang juga, walaupun dipapah, walaupun susah payahnya. Ada hubungan kita dengan sembahyang berjemaah, pentingnya begitu. Baik. Dalam tempoh ini, kata Sahal bin Sa'ad, dia kata Nabi ni ada 7 dinar. Nabi simpan duit itu ke Aisyah. Lalu Nabi kata dalam tempoh sakit berat ni, dia kata kepada Aisyah, ambil duit tadi, beri pada Ali, suruh Ali sedekahkan. Kemudian Nabi pengsan. Bila pengsan, isteri takkan nak buat urusan lain. Duduk urus suami dia lah, duduk urus Rasulullah lah. Dah pengsan tak sedar kan, ambil air ke apa benda sapu ke. Nabi pun sedar. Nabi tanya balik, Aisyah dah sedekahkan duit tadi? Belum. Kenapa kamu tak pergi ambil? Ambil duit itu, bagi apa dah supaya sedekahkan. Belum sempat Aisyah pergi, Nabi pengsan balik, tak sedar balik. Sama juga dengan tadi juga, mana dia akan pergi? Dan Nabi tak sedar. Dia urus Rasulullah lah. Rasulullah tanya lagi, kamu dah ambil belum duit itu? Belum. Kenapa kamu tak ambil lagi? Ambil sedekahkan. Barulah perginya. Tengok begitu sekali. Ini mengajar kepada kita, di mana masa pun, walaupun terakhir, masa-masa kita yang terakhir, bersedekahlah. Maksudnya kena ada duit, kena ada simpanan. Mana pandai-pandailah kita menyimpan duit jaga untuk hari tua kita dan hari terakhir kita, supaya kita boleh bersedekah ikut sunnah Nabi. Pada hari saat-saat yang terakhir pun ingat lagi kepada amal ibadah, ingat lagi pada sedekah. Jadi kita akan ingat begitu kalau kita dah biasa. Kalau kita baru tak boleh, takkan jadi. Sebab daripada sekarang ni kita dah biasakan diri dah bersedekah, bersedekah menderma. Nanti kita akan buat lah. Sedekah kita dah buat belum? Kita dah hantar ke duit ke? Kadang-kadang. Jadi kalau kita baru nak buat, tak akan mari ketika itu. Tak akan berguna. Jadi jangan tangguh, saya nak buat Ustaz, nanti saya nak mati saya akan buat. Memang tak buat punya. Dia kena daripada sekarang kita dah latih dah. Sama dengan amal ibadah yang lain. Untuk kita buatnya pada penghujung hayat kita nanti atau masa tua nanti, kita dah buat sekarang, dah biasa dah. Masa tu baru nak pulung, bukan waktu dia. Betul-betul kalau kita dah sakit kan. Jadi kalau kita dah biasa buat, kita akan dapat free je waktu itu. Walaupun kita tak buat lagi, dapat percuma je. Kan kita tahu hadis tu kan. Siapa dia man marida au safara tu, siapa yang sakit ataupun dia musafir, kutibalahu, akan ditulis baginya, dapat pahala juga. Kama kana muqiman sahiha. Seumpama dia itu sihat ataupun dia mungkin dia tidak musafir. Itu faedahnya kalau kita dah istiqamah dengan perbuatan baik. Jadi nak boleh datang balik ketika itu mesti kita dah biasa dah. Kalau tidak kita takkan buat. Itu Nabi sendiri, dia bersedekah dengan 7 dinar. Besar mana 7 dinar ni? 7 dinar. Zaman Nabi 1 dinar boleh beli seekor kambing. Zaman Nabi pernah beli 1 dinar seekor kambing. Mana 7 ekor kambing? Besar juga 7 ekor, berapa ribu? Sekitar 1,000 kan. Kambing ni sekitar 1,000 seekor. Yang biasalah. Mana 7,000? Banyak juga Nabi berderma lah. Nabi sedekah lah. Pada penghujung hayatnya 7 dinar. Baik, kita pergi pada hari yang terakhir sekarang ni. Pada hari terakhir, pada 12 Rabiul Awal, tarikh yang sama dengan kelahiran dia, 12 Rabiul Awal. Jadi pada pagi itu, sebagaimana biasa, yang 3 hari itu Abu Bakar yang menjadi imam. Abu Bakar yang jadi imam. Jadi ketika dah dalam saf dah, Abu Bakar depan dah, duduk nak semayang dah, tiba-tiba Nabi buka tirai. Nabi boleh bangun, buka tirai. Sahabat-sahabat semua terkejut lah. Nabi dah sihat rupanya. Nabi dah sihat dah. Alhamdulillah, syukur, berseri-seri semua. Nabi dah sihat, Nabi dah boleh bangun. Nabi pun tengok mereka. Tengok satu persatu, seorang demi seorang. Nabi tengok sepuas hatinya. Nabi renung Abu Bakar. Tilik Abu Bakar, sepuas hati Nabi. Pindah pandangannya kepada Sayyidina Umar. Tilik Sayyidina Umar, sepuas hati Nabi. Kepada Sayyidina Osman, pada Sayyidina Ali dan semua sahabat-sahabat yang ada. Nabi tengok mereka. Itulah barangkali pandangan terakhir untuk melihat sahabat-sahabat ini. Dan selepas ini tidak akan bertemu lagi. Cuma bagi sahabat pula, dia macam tertipu begitu.
Dan aku dengarkan Nabi dah sihat. Abu Bakar sendiri pun nak beralih ke belakang, takut Nabi masuk jadi imam. Abu Bakar cuba nak beralih ke belakang. Nabi kata, Nabi teruskanlah. Nabi masuk balik. Nabi tutup balik tirai selepas itu. Dia lepas sembahyang subuh tu pun Abu Bakar sendiri pun balik ke rumah dia. Dan Nabi dah sihat. Sepatutnya biasa bila lepas sembahyang dia akan pergi ziarah, pergi tanya khabar Nabi, masuk jumpa Nabi. Tapi kali ni terus balik ke rumah dia. Tak pergi dah. Sebab Nabi dah sihat, Nabi dah sihat tu, tak sangka pula apa yang lain yang berlaku. Jadi apa yang berlaku pada pagi itu lain sebagaimana tak disangka oleh sahabat-sahabat yang lain. Mula-mula masuklah anak dia Fatimah radhiyallahu taala anha. Langkah sahaja ke muka pintu menangis Fatimah. Dia menangis ni kerana biasanya bila dia masuk muka pintu bagi salam, ayahandanya akan sambut di muka pintu, cium dia dan tarik dia duduk rapat dengan dia. Tapi kali ini dia masuk rumah Rasulullah tak sambut dia. Ayah dia berbaring di pembaringan sana, tak ada ciuman, tak ada. Menangis dia, sedih dia. Apa berlaku kepada ayahanda aku? Tapi Nabi panggil dia, wahai Fatimah, datanglah sini, marilah dekat. Dia pergi mendekati Rasulullah SAW. Nabi suruh dekat lagi, tunduklah pandangan dia. Bila didekatkan, dia tunduk kepada muka Nabi berbisik kepada dia. Dia menangis, menangis dia Fatimah. Kemudian Rasulullah bisik dengan bisikan yang kedua. Masa itulah barulah Fatimah ketawa dia. Jadi perkara jawapan kepada apa yang Nabi ceritakan itu bukan berlaku di sini. Selepas Rasulullah dah wafat dah, barulah Aisyah tanya Fatimah, wahai Fatimah, apa benda yang Rasulullah cerita kepada kamu yang kamu menangis kali pertama, lepas tu ketawa kali kedua tu? Fatimah pun ceritalah. Ada pun bisikan yang pertama, Rasulullah kata dia akan pergi sekejap lagi, dia kata. Sebab tu dia menangis, tak boleh tahan. Kemudian bisikan kedua, Rasulullah kata, setelah Rasulullah pergi, ahli keluarga Nabi yang akan menyusul selepas Nabi ialah aku. Sebab tu aku bergembira, aku suka sangat-sangat akan bertemu dengan ayahanda aku. Jadi pada tengok, pelik perhatian sekali. Orang dulu tengok sahabat, orang yang hebat-hebat macam ni, tahu nak mati bila dia tak lama lagi mati, mereka bergembira, suka mereka. Kita bayangkanlah kalau doktor kata sakit macam ni tak lama lagi mati, adakah kita bergembira? Macam mana kitanya? Tak boleh nak makan, tak lalu dah, tidur tak basah dah, tak kata apa dah kitanya, tu kan? Itulah mereka. Baik. Kemudian bila Fatimah tengok Rasulullah sakit sangat-sangat, dia kata, ayah anda sakit berat ni, sakit. Maka Nabi pun jawab, dia kata, wahai Fatimah, ayah anda tak akan sakit lagi selepas hari ini, tak akan sakit lagi. Lalu Nabi minta supaya semua orang keluar daripada bilik dia, yang ada ahli keluarga yang ada, semua keluar semua, kecuali dia dengan Aisyah isterinya sahaja. Dan dia minta dia ni minta Aisyah ribakan dia, duduk atas riba Aisyah. Aisyah buat duduk atas riba dia. Dalam keadaan begitu, macam tadilah, Nabi akan ambil air dengan tangan dia, sapu muka dia, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah malaikat Allah, sebenarnya bagi setiap kematian itu ada sakaratnya. Tiba-tiba masuk Abdul Rahman bin Abi Bakar, saudara kepada Aisyah, masuk juga dia. Dan keadaan Nabi tak izinkan, masuk juga dia masuk, tak tahan. Masuk di tangan dia ni ada siwak, alat gosok gigi tu, siwak tu. Kemudian Nabi tu duk tengok siwak, duk tengok di tangan Abdul Rahman tu siwak. Jadi Aisyah ni faham kehendak suami, kehendak Rasulullah. Aku ambil untuk engkau ya Rasulullah siwak itu. Nabi angguk, Nabi nak. Lalu dimintalah daripada Abdul Rahman siwak tadi. Abdul Rahman pergi kepada Aisyah. Aisyah pun bersihkan, lembutkan siwak itu dengan gigi dia. Dia betulkan, dibersihkan ataupun dilembutkan gigi, tu beri kepada Rasulullah siwak tadi. Rasulullah ambil siwak tu dan bersihkan gigi dia. Tak pernah lagi mana gambaran suasana yang Rasulullah ni khusyuknya, nak gambarkan apa, seronoknya dia gosok gigi, bersihkan gigi dia, setenang-tenangnya, seseronok-seronok, payah nak gambarkan. Aisyah kata, baik, di saat itulah datanglah malaikat Israel datang untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma adalah cerita-cerita daripada hadis-hadis yang tidak kuat yang mengatakan ketika itu
Israel beri pilihan kepada Rasulullah. Allah kata begitu. Tapi yang penting datanglah Israel untuk mencabut nyawa. Sudah tentulah dengan penuh beradab, tak sama dengan orang lain. Dan apa yang diceritakan oleh Aisyah, aku dengar Nabi baca, Nabi kata kata-kata yang terakhir daripada Rasulullah SAW. Apa yang Nabi kata di saat malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya, untuk memanggil keluar nyawa ataupun roh Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah kata, aku tengok Nabi bergerak-gerak bibirnya sambil berkata, ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birafiqil a'la Allahumma rafiqil a'la. Nabi ulang 3 kali. Apa maksudnya? Bersama ya Allah, letaklah aku bersama orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ini kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Aku nak bersama dengan mereka. Letaklah aku bersama dengan mereka ya Allah. Allahumma ighfir, ya Allah ampunkanlah aku. Nabi itu minta ampun juga. Ya Allah ampunkanlah aku. Warhamni, kasihanilah aku, kasihanlah kepada aku. Tengok Nabi merendah diri sungguh. Dia minta lagi, ampunkan dia, rahmatilah dia. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, susulkanlah, letaklah aku bersama dengan rafiqil a'la. Itu golongan tadi, golongan yang tertinggi itu. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, letaklah aku bersama dengan mereka ya Allah. Bila Nabi ulang 3 kali sahaja, perlahan-lahan Aisyah tengok tangan Nabi dah jatuh. Masih lagi memegang siwak di tangannya. Perlahan-lahan jatuhlah tangan-tangannya dan tidak bergerak lagi. Aisyah kata, aku cium bau yang teramat wangi, atyabu minha, satu bau yang teramat wangi. Dan aku rasa Rasulullah telah berat di dalam riba aku, berat di beban Nabi sudah tidak ada. Dan aku tak tahu nak buat apa ketika itu. Aku baringkan Nabi dan aku keluar ke masjid, berkata kepada sahabat-sahabat yang ada, mata Rasulullah, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada lagi, Rasulullah telah wafat. Maka habislah menangis, habis semua orang yang ada di masjid ketika itu, menangis semuanya, tak boleh terima dengan berita ini. Tak masuklah Sayyidina Ali, Sayyidina Osman pun sama, tak tahu nak buat apa mereka. Sehingga Umar kata, dia kata Muhammad tidak mati sebenarnya, Muhammad tak boleh mati lagi, jangan kata dia mati. Dia tak setuju orang kata dia mati. Dia pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Musa pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, belum mati lagi. Dalam keadaan yang sangat-sangat sedih, tak boleh tahu nak kata apa. Datanglah Sayyidina Abu Bakar datang, yang dia balik ke rumah dia tadi. Datanglah dia dan minta izin masuk, dan dia masuk. Dia buka ataupun hamparan yang meliputi Nabi itu, dan cium Nabi. Dia cium Nabinya dan dia kata, kau ya Rasulullah, harum bau kau hidup dan juga setelah meninggal dunia. Kemudian keluarlah Abu Bakar bertemu dengan sahabat-sahabatnya sambil berkata dengan kata-kata dia masyhur. Dia kata, alam man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesiapa yang menyembah Muhammad telah mati, dia kata. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, tidak akan mati. Kemudian dia baca ayat yang kita baca di permulaan tadi, wa ma Muhammad illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Dia baca ayat yang kita bacakan tadi, mana tak ada Muhammad melainkan seorang rasul yang telah berlalunya rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul itu semua dah pergi, ada yang mati, ada yang terbunuh. Adakah kamu akan kembali balik ke jalan asal kamu dengan sebab ini? Maka setelah penjelasan daripada Sayyidina Abu Bakar itu, maka orang ramai pun terimalah, redalah dengan pemberian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah berhadir sekalian, kisah sikit sebanyak berkenaan dengan kisah kewafatan ini, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita, pengajaran kepada kita semua. Kerana kita pasti akan melalui saat-saat ini, tak ada pilihan. Dan bersedialah kita dengan amal ibadah, dengan ilmu yang telah kita pelajari, dengan amal ibadah kita buat, insya-Allah kita akan selamat. Jadi sekadar ini dulu, mudah-mudahan akan beri kebaikan kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.